Ini bukan kompau ni, ada AC ni. Ada unjuk-unjuk manja. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera dekat sahabat. Alhamdulillah jumpa lagi pagi ni. Pagi ni air sungai jelas, sumuk sikit lah. Petang semalam naik sikit, pagi ni dia sumuk balik semula lah. Inilah keadaan semasa air sungai ni turun naik. Tak tahu bila nak sumuk benar, tak tahu. Okey sahabat, malah saya pasar semua tahu ke kamera malah. Semalam dapat modal, saya beli 5 kilo beli. Buat modal beli semula rolling. Alhamdulillah lah. Pagi ni tak tahu lagi lah hasilnya. Ekor merah ni mengganas, kita mengganas lagi ni. Okey sahabat, sebelum tu jangan lupa subscribe. Subscribe, like dan share. Okey, jom kita pergi tengok apakah hasilnya hari ni. Apakah hasil perkaranya hari ni. Maju terus sahabat. Okey sahabat, hari pertama pagi ni. Malam gali ulat bangkau semalam. Air keruh gali ulat bangkau. Pokok nak berezeki semata sepek ni. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ada sesuatu ya, lawak agaknya. Lawak ni bukan anak menerak. Alhamdulillah ada rezeki hari pertama. Hari pertama dah membuahkan hasil. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ada rezeki dah. Air jangan lagi cepat mati. Mulut jual dia meletik-letik lagi. Barulah. Baru pelanggan tertarik. Okey sahabat, maju terus. Macam biasa lah siar ni. Arai umpai buhara. Sekarang ni buhara dia mula masuk balik semula. Okey, maju terus. Bank pertama sahabat, kompau. Ini bukan kompau ni, ada AC ni. Ada unjuk-unjuk manja. Bukan kompau ni, ada unjuk-unjuk manja. Bukan umpai. Tengok saiz dulu. Kalau agak-agak saiz besar baru pakai saus tangan. Saiz remaja riang ni. Alhamdulillah. 2 hari berturut bank mengganas. Alhamdulillah. Syukur. Ada lagi rezeki bank. Dikuasai 3 kilo. Parah modal. Modal beli kelik semalam. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ada weh. Player berketak tak balik ke rumah. Hujan panas dan lembut ni. Tak ketak. Okey sahabat, alhamdulillah ada rezeki. Pagi ni dah ada dah muncul Padu mantap.
Oh, saya kegilaan sebenarnya tahu-tahu macam ni. Maju terus sahabat. Okey, agas terusnya, agas kedua. Si mata sepek ni aja tak muncul lagi ni. Nah, mengamak dah. Mata sepek tak keluar. Cara makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini umpan semalam. Umpan badar perak. Umpan badar perak. Mudah-mudahan ada si mata sepek. Tak ada weh. Tak berjumpa dengan dia badar perak. Mata sepek ni. Tak luak lah. Habis dah cabut. Tak habis umpan. Umpan mata sepek. Oh, power baduk. Mana bau badar perak. Okey, maju terus sahabat. Okey, sahabat tengok jari pula. Lupa buat batu. Jari ni cabut batu belakang semalam. Lupa buat batu dah. Alah. Aduh, umpan buluh saya ni. Dah buluh. Sampuk spok ni. Aduh, ada lagi. Wah, dah buluh. Masa ni tak waikat. Tak pernah masa ni. Alah, lekat kaki ni dah pula dah. Hah. Lekat kaki ni. Ni tak batu. Okey, sahabat aras seterusnya. Ada. Awak ngumpai mana? Ngumpai mana? Oh, rugi ya. Wah, ada dah seekor. Ya, dalam lain 3 kilo lebih. Ni lawa ni. Lawe-lawe alah kayu pula dah ha. Sebaik lepas. Lawa. Dia tengah mengamuk ni. Kok merah tengah mengamuk. Tanya dia makan. Alhamdulillah rezeki. Yang ketiga. Yalah, umpan ada sikit ni. Kadang mengenang kau merah. Benda siar. Maju terus sahabat. Laut ini tak ada asal. Ada umpan lagi. Umpan ni kena ambil. Oh,
Kali ketiga dah umpan ni. Oh, ini kita pelihara dulu ni, bagi dia pulih je balik. Balik masuk tau dulu, bagi dia pulih balik semula. Lepas tu barulah kita buat umpan balik semula. Okey, maju terus. Tengok agak skrunya sahabat. Lawa ni kalau datang dia nak makan, banyak tak peluk menang lawa. Dah dua agak menang lawa. Tapi kalau datang dia tak nak makan, haram nak mengenang. Ada masa-masa juga agaknya ikan ni tang dia makan. Tang dia galak makan. Masa dia galak makan. Ada hari-hari juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Ini tak ada. Sikit dah jumpa ada seekor. Biasa lah. Satu buah hara. Cok. Okey, maju terus sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sahabat. Cik jumpa. Maju terus. Agak terakhir, sahabat. Ada tak ada hasil. Adalah seekor lawa. Tak ada. Oh, icik. Patuh mata. Patah matanya. Okey sahabat, jaring seterusnya. Jaring 4 inci. Tepi ni pergumpat habis dah tepi ni, paruh jari habis depan ni. Bahar tunggu kayu baru. Alhamdulillah ada seekor tambahan lampar. Kasar lampar ha. Oh, aduh lampar. Oh. So. Goreng seko-seko sedap goreng kunyit. Rangup di luar, lembut di dalam. Ha.
Lampau kasar sahabat. Alhamdulillah. Ada tambahan seekor lampak. Makan buah hara ni aku ni. Buah hara banyak. Gugur. Okey, maju terus. Tahu bem sini. Umpau. Bahan balik ko anu, ko benting ni tu. Okey, jari seterusnya. Jari ni gumpa-gumpa dah. Bela-bela besar air, gumpa. Bela-bela besar air, gumpa. Banyak sangat dah kayu. Ganti kayu, ganti kayu. Oh, bolok bakar. Tak ada sahabat. Pagi ni biasa sahabat, saya memang tak bela jari. Pagi ni nak cepat nak jual hasil lah apa. Bela petang lah, tengok petang baru bela. Maju terus. Okey sahabat, tahu bem yang seterusnya. Tak ada isyarat yang menarik tu. Tamat pada akar sini. Tak ada goyang-goyang akar tu. Tak mengenang sahabat. Oh. Maju terus. Okey sahabat, jari terakhir pagi ni. Alhamdulillah lah pagi ni ada hasil dijual lagi. Walaupun beng seekor tak adalah saiz monster, tapi alhamdulillah lah ada hasil. Tak ada hari ni. Okey sahabat, alhamdulillah rezeki jual pagi ni. Adalah ni 4 ekor. Seekor beng dalam sang lain 3 kilo lebih. Lawa 2 ekor, lampau seekor. Okey, maju terus sahabat. Jom kita pergi jual ikan pula. Wah, kereta baru. Oh. Bini baru hari ni. Dah 1000 kilometer dah agaknya perjalanan lebih dah tak? Orang baru pula dah. Bukan orang. Tajur lah ni, tajur. Oh, berapa jadi bang ni? Bau juga. Itu awak. Iyalah. Ada cerita di sebaliknya tu. Okey, ada itu. Bukan ke tak mengumpat malah. Kau ngumpat tak habis mana? Yo kau. Ada cerita di Saja sebaliknya. buat rakaman je ni. Doa amat. Itu. Kau nak pergi Kulu kan tadi. Kau dah rakar dah. Kau memang lawa rakar. Tu dia panggil. Kau pergi rakar sini. Boy kau merah dekat bawah. Ya. Kena tahu bawa harga tu. Oh, boh Ada buntuk video. pasal si boh. Ya rezeki benar lah. Umpat tak habis. Topik. Mana ada? Kalau dia tak macam tu. Umpat tak habis tu. Dia cakap Oh, nak terlucuk sangat. Dalam besar ni berapa? Itu dia ambil. Dah 25 sekilo. Hampir kawan. Video penuh. Padat ladak kau tu. aduh, rugi lah. Itu dah hok utamanya dalam video ni. Dalam kamera tak boleh nak anu dah. Adalah anu kalau dah lain. Ikan semua mari sini lah kalau dia orang. Kalau dah lain set boleh lah. Tak sampai 3 kilo. Dia tajur lah ni. Abang tengok dalam tu semua kau. Ya. Memang ada. Ya. Cara tahan. Oh. Sungai ni macam mana. Semua ada dalam video. Umpan benda. Umpan tu macam mana umpan. Umpat boleh goreng belada kan. Keli sampai hijau. Tengok pari sungai pun ada bang. Ini Lawang. Juara sama je lah, juara dengan lawak tu. Juara lawang. ada dulu burung ciong sini, tak ada dah. Tak ada dah. Tuannya tu. Itu tuannya ni, pakai topi ni. Kau bodoh ya. Tuan burung. Jual dah agaknya. Ya. Ha. Lama dah. Sebab burung tu terlalu pandai sangat. Tok guru ramai sangat, mengajar je. Habis dah. Balik.
Lah kamera ayah tu. Kamera ayah on. Tangan ni. Dia mati terbalik. Kembang. Oi. Sedap lah hari ni. Jangan kat hidup. Ya. Kalau lepas sekolah. Makan jajan lagi lah hari ni. Kemah. Turun lah. Pergi kedai beli aiskrim eh. Ni ada. Kolam apa? Kolam tanah? Iyalah. Dia membiak. Ayah dapat duit dia pergi kedai. Ha? Biar dia besar je. Beli aiskrim. Bukan dia perlu Kembang. Abang video ada? Abang video. Abang video rentung lagi hari ni. Tu. 2 hari betul-betul dah kata dia tempat dia tak ada ekor merah. Dia pada kita letak sekolah dia tak. Tak ada ekor merah tempat dia. Asal rentung memang begitulah. Oh, sorry. Mana pergi kedai ya. Kakak pergi kedai slipper tak pakai. Mana? Long. Kalung. Kau adik pergi kedai? Tak tahulah aku topik dah ke. Tak tahulah. Kau kat mana? Berapa lama tak tahu. Tapi dia cakap memang tahu. Memang kau pergi tengok tadi ujungnya. Ya kalau ada bawa perkara pun tu pasal bawa pun mana tahu orang lain dah. Antara kawan dengan dia je. Itu awak Kau jelawat. Tuh semalam besar itu dah seekor gori. Kontak lama. Gori kunyit. Tapi dia jangan foto. Gori seekor-seekor lah. Oh. Makan dengan kicap semalam. Pertama-tama. Satu helak pun. Kan? Oh, ini orang ini hari pakai helak. Oh, jual ikan. Hai, rajin gasak ekor merah. Rajin gasak ekor merah ni abang ni. Abang Loji. Pakai helak terus. Oh, ngalah tu. Oh, kasar. Dia galak pun tu. Janggut nama. Oh. Helak terus. Mana merah tak ada dah? Tak ada umpan. Tiga punya. Iya. Ini siapa punya ni? Hafizah punya ni. Tu. Ini benda ni. Ini apa? Tengah lah. Ngalah. Oh, itu. Oh, Ini ikan oh, pokok. sungai bergerak oh sekarang oh, main-main ni mah. Sungai bergerak oh. Sungai bergerak dah. Air ni lagi ni. Ini benda ni. Ha? Air ni. Itu. Oh, kecil. Itu lawa 2 ekor lampar. Sama lihat tu dah sampai lagi dah. Mai sampai lagi dah. Bahan tinggalan lagi. Tinggal lagi. Ini. Ini 103. Ini 2 kilo atas, 100 lebih. Ini tinggalan. Bukan tak melihat. Sedap ni Kemudian ada bontot. yang lain. Ha? Kemudian dia panjang. Panjang ya. Ni betineng ni. Bulat. Dia bukan bulat lah, dia lebar. Yang ni. Bulat tu tak adalah bulat, tak ada bulat, tapi dia lebar betineng. Kenapa dua? Nampak. Hak ni 1.8. Hak ni 1.8 kali 100. 180 hak ni. Dia tak cukup 200 gram lagi harga kayangnya. Kalau cukup 200 gram tu 120 hari 120 lah. Tumpah-tumpah gerak sungai orang. Ni hak ni. Tumpah-tumpah gerak sungai orang ni. Ya. Dapat. Bau Kalau sungai awak pun bergerak dah. Gerak. Abang lah. 35 jatuh ni. ikut saya juga tak? Dia ikut saya. Yang sekilo 35 lah. Ya sekilo Oh, dah. padu ni bau ni. 40. Ha? 40. Kilo. Ya ni. Bau padu. Yang bawah sekilo? Kaya. Ya bawah sekilo harga 35. Sold out terus. Oh, memang barang panas ni. Sold out terus. Umpau. Kata dia lubuk dia tempat dia tak ada berikat, tak ada ekor merah. Padahal kemarin itu dia dapat mana terubai hari kemarin dulu. Tapi tak ada kata dia tempat dia. Mantap. 2 hari ni tak dapat ekor merah. Rentu. Umpan lah. Ya.
Buruk bonok keriting ya malah ikan. Kawan itu je lah, tak sampai 3 kilo. Tak lepas lah. Lepas lah modal. Beli umpan 5 kilo ke semalam. Beli 5 kilo malah lepas lah modal. Modal umpan. Baru ke untuk tak ada lagi tu. Tak ada untuk dah. Jangan lepas modal je untuk tak ada 5 kilo. Nanti 2 kilo dah baru tu. Awak ya untuk. Memang betul. Untuk atas angin. Atas angin. Awak kena bagi itu duit tax sudah itu. Tapi tak apa, kan banyak kali dah tolong dia. Baru ni. Ada. Pasti lah. Awak jangan jadi macam MZ pula. Cukup pau kawan-kawan. Tolong kawan-kawan nak komisen. Ada yang orang cakap lah. Tahu kita tolong dengan ikhlas tu. Tolong kawan-kawan dengan hati yang ikhlas. Tapi kat sini sedap lagi dah. Dia orang memang suhu lah. Kalau balik Sungai Pahang sedap sini ya. Tak sini. Hari-hari boleh mari. Ada GoPro 12 barunya. Bila nak guna? Tak pakai lagi. Sayang. Biar hal ni masih molek lagi. Tak sayang pun dia beli dulu hari tu. Nyodonya simpan rosak dalam simpanan je, dalam kotak. Habis hal ni baru aku guna hal ni. Pernah guna lagi? Tidak. Tak pernah guna lagi? Tidak. Tak Tak pernah pakai guna. pasang balik. Tak pernah guna lagi, tak apalah. Tapi bila dia dah berguna, lepas tu simpan. Habis. Bila bulan dia rosak. Abang ni daripada Oh, abang. Kerja je lawak dengan tengah Barang kayangan belaka beli tu. Yang berlaku beli ha. Barang padu. Kerja lawak dengan Dari mana jengka? Dari jengka ke? jika. Japang selalu main sini. Oh, dah jengka sawit mahal ni. Oh, tak ada hal lah. Baru tu. Kalau 300 Kerja kali. dia hantar gambar saja. Gambar ikan saja. Ni nanti dia tengok abang ni dalam YouTube. Ni abang dia Herul Zamri. Ni apa Rizal Udi. Bukan di Tamuri. Tak Rizal Alia. Ni Zarudi. Toke. Toke. Promo sikit. Promo. Nombor telefon. Telefon lah tak siapa nak jual si burung. Simpan. Suruh simpan aje. Apa dia nak jual? Macam mana? Ya. Tilang tadi kan? Ya. Toke Bumi Putera. Sekejap lah. Boleh dah ikan nak bagi sekali lagi boleh. Ni kejap. Tunjuk sini pula. Ni. Toke tengah pening. Ni. Ni. Apa sekali? Itu baru 15 ya tu. Banyak sikit rakaman ni sahabat. Orang ramai ni baru meriah sikit. Boleh. Kita buat rakaman panjang-panjang sikit. Like, share, komen boleh. Jangan lupa tu. Toke cakap. Like, share, komen. Okey datang daripada mana? Rau. Kenapa selalu datang dengan ikan kau? Ada ikan fresh lah. Mana rasa dia? Rasa dia macam mana? Dah cakap kalau saya tahu Tak cara dia. Buat wawancara tu tak nak cakap tadi. Dia tak tahu buat cara video. dia. Gori, tabur garak, peroh lemon. Oh, Dia makan tu lemon. Wangi dia. itu jam mak mentua lalu belakang pun memang tak nampak lah. Ya. Ya. Punya sedap. Harga murah. Lagi sedap. Orang minat sekarang. 10 kilo semua sasa-sasa. Sapu habis. Simpan bau lah. Saya simpan lah. Dulu orang baru-baru orang takut nak beli. Masa saya datang saja ini aja side 2 kilo sama 3 kilo lebih 4 kilo. 4 Ini kilo. saya kurang minat. Sekarang semua 10 atas lah. Oh, sekarang 10 kilo. Okey sahabat, alhamdulillah rezeki pagi ni dapatlah RM RM81. RM81 tu dia RM81. Ekor merah tadi 2 kilo 800, tak sampai 3 kilo, target 3 kilo. 2 kilo 800. Ikan lawa campur-campur lampang tadi adalah sekilo 7. Alhamdulillah rezeki pagi ni RM81.
Alhamdulillah. Okey sahabat, semoga berjumpa next episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye adik. Bye bye. Peace yo. Mantap. Love. Pandai. Kakak pula. Kakak. Bye bye. Mantap. Mantap lah ikut mana pun. Peace. Ikut dah lah, ikut mana pun. Love, pandai. Boleh lah. Bye bye.